Okey tuan-puan, emas jatuh, perak pun jatuh. Ramai terus panik. Hari 25 Jun 2026. Habislah, emas dah tak selamat lagi ke kalau kita nak simpan? Sebenarnya tuan-puan, kejutan harga emas kali ini banyak dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika dan kebimbangan pasaran bahawa kadar faedah di Amerika mungkin kekal tinggi lebih lama sebenarnya. Bila benda ni berlaku tuan-puan, ramai pelabur sementara waktu akan alihkan duit mereka ke aset yang lain. Sebab itu harga emas boleh jatuh walaupun sebelum ni nampak sangat kuat. Jadi tuan-puan, penting untuk tuan-puan faham satu benda. Emas jatuh ni tuan-puan tak semestinya bermaksud emas dah tak bernilai. Sebab fungsi utama emas bukan untuk kita teka harga naik ataupun turun setiap hari. Fungsi emas adalah sebagai simpanan jangka masa panjang, minimum 2 tahun, untuk lindungi nilai duit kita daripada susut. Jadi buat masa sekarang, jangan tengok harga emas semata-mata. Emas bukan untuk tuan-puan cepat kaya, tapi emas adalah tempat selamatkan nilai duit untuk jangka masa panjang. Jadi tuan-puan, sebenarnya nak simpan emas ni sangat-sangat mudah tuan-puan. Pesan guru emas saya, tuan-puan kena konsisten, tuan-puan tahu apa matlamat tuan-puan simpan emas dan tuan-puan kena sabar. Minimal 2 tahun. Siapa yang simpan emas tahun lepas, insya-Allah dah untung dah pun. Tapi kalau tuan-puan simpan emas lagi lama, insya-Allah lagilah bertambah untung. Jadi mudah tuan-puan simpan emas ni, dia kena ada ilmu. Jadi kalau tuan-puan hari ni berminat nak simpan emas dengan ilmu, nak kaya dengan emas yang tuan-puan simpan, maka saya syorkan tuan-puan untuk belajar simpan emas di Public Gold. Bukan sahaja ajar tuan-puan simpan emas fizikal, tapi kami guide masyarakat dekat luar sana supaya simpan emas dengan ilmu. Ramai antara kami tahu ada yang simpan emas sebab tahu kenaikan harga emas jauh lebih lumayan daripada dividen-dividen ASB ataupun tabung haji. Ada yang simpan emas tuan-puan untuk selamat daripada skam cepat kaya yang bertopikkan emas. Alhamdulillah, hari ini sekitar 2.5 juta penyimpan emas simpan emas di Public Gold. Jadi kalau tuan-puan nak juga jadi orang yang kaya dengan emas, jom isi berangsat kat bawah ni ataupun rujuk pin video saya.